Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Auni Nasuha dalam Buletin Sewadah. Sekolah Kebangsaan Sawah Datuk telah mencatat satu lagi detik bersejarah apabila berjaya menganjurkan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG kali ke-50 yang berlangsung dengan penuh tertib dan disusuli oleh Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri. Majlis ini telah dirasmikan oleh Tuan Haji Jamil Hasni bin Abdullah, Pegawai Daerah Mersing, yang turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada seluruh warga sekolah atas komitmen dan usaha berterusan dalam memperkukuhkan kerjasama antara ibu bapa dan guru. Objektif utama penganjuran mesyuarat PIBG ini adalah untuk memantapkan hubungan strategik antara pihak sekolah dan ibu bapa. Selain membincangkan perancangan serta hala tuju pembangunan murid secara holistik. Selepas sesi mesyuarat, suasana bertukar menjadi lebih meriah apabila berlangsungnya Majlis Sambutan Hari Raya yang disambut dengan penuh kegembiraan oleh para ibu bapa, guru serta murid-murid. Kehadiran ibu bapa yang ramai serta keaktifan mereka dalam memeriahkan program jelas mencerminkan semangat kebersamaan dan sokongan padu terhadap aktiviti sekolah. Program seumpama ini bukan sahaja menyemai semangat muafakat tetapi turut menjadi wadah memperkukuh perpaduan komuniti sekolah dalam suasana penuh harmoni dan silaturahim. Sekian sahaja laporan dari saya, Auni Nasuha, melaporkan untuk Buletin Sewadah.